Kenapa teknologi lama kita macam hilang tiba-tiba? Sebab otak dan jiwa bangsa kita dah lama dilarikan. Ribuan khazanah ilmu sains perubatan dan kejuruteraan kita kini tersimpan kaku di Muzium London dan Belanda, jauh dari tangan pewaris asalnya. Kita disuap dengan naratif bahawa kita bangsa yang lemah, padahal realitinya jauh berbeza. Inilah realiti pahit yang kita kena telan. Manuskrip lama dah dirampas penjajah. Tiba masanya kumpul semula dan dokumentasi kearifan watan nenek moyang kita. Ilmu binaan kapal jong yang pernah menguasai lautan, ilmu bedil, senjata api terawal kita dan banyak lagi telah dirampas penjajah. Ada usaha dilakukan untuk dapatkan semula, tapi mereka tak mudah beri kita akses melihat naskah asal. Dokumentasi semula juga ada dilakukan oleh sejarawan tempatan dan semua ini mesti terus disokong demi mengangkat jati diri anak bangsa kita. Kita tak boleh biar sejarah kita ditulis oleh orang lain selamanya. Sokong pengkaji kita, dalami ilmu warisan dan sebarkan kebenaran ini. Bangkitlah sebab sejarah kita adalah maruah kita.